Okay, ladies and gentlemen. Okay, sekarang kita buat kajian berkaitan dengan kos penggantian bateri kereta elektrik. Jika rosak, boleh menjadi sangat tinggi antara RM20,000 hingga ke RM150,000 bergantung pada model dan kapasiti bateri. Okay, so sebab saya sedang membuat keputusan untuk membeli kereta bateri, sama ada nak pakai Pro 2 QV ataupun nak pakai PMAS 5 ataupun 7 ataupun PHC. Saya buat berdasarkan AI lah. Kita buat kajian. Okay. So kalau macam Pro 2 QV tu kita kena leasing ataupun sewa bateri sebulan, kita kena tolak 275, tapi kita tak pening kos pergantian bateri ataupun degradations of performance daripada bateri tersebut. Sebab kita tahu dia macam bateri kalau kadang-kadang walaupun kita recharge, sooner or later dia akan ada prestasi merosot. Okay, so jom kita tengok buat analisis. So EVD compact kalau kata BYD Dolphin RM20,000 ke RM50,000. Alright, bateri RM30,000 ke RM50,000. EV kelas pertengahan Tesla Model 3, Hyundai Kona, BYD Auto RM40,000 ke RM80,000. See, bateri yang RM50,000 tolak RM75 kilowatt, RM30,000 ke RM50,000 kilowatt. Okay, so maksudnya kalau kereta tu caca beriang rendah, so rendah pun cerita. Yang tinggi lah. So EV mewah SUV macam Tesla semua antara RM70,000 ke RM120,000. You see, so kat sini kita kena consider you nak pakai kereta jenis apa. Okay, kita tengok So kita ambil max EV berprestasi tinggi, contoh Porsche Taycan, Audi e-tron GT, katakanlah RM150,000 ke RM150,000. So you have to provide certain amount of money, you have to put aside duit penjimatan petrol tu, duit penjimatan petrol, duit penjimatan, contoh kalau kita nak compare dengan QV Pro 2 tu yang kita kena leasing 275. So masuk 275 you kena put aside. Okay, kalau Pro 2 tak ada masalah. Pro 2 dia bateri dijamin. Okay, you tak pening kepala. Okay, so kalau katakan kereta contoh you nak pakai Dolphin ke, you nak pakai PMAS ke, you nak pakai apa, duit penjimatan petrol tu you jangan rasa seronok. Tapi you kena asingkan dan menyimpan dekat unit amanah. Kalau katakan 275 atau penjimatan you sebulan merangkumi 500 ke 700, so you simpanlah 800 ke unit amanah. Selepas jaminan 8 tahun lebih kurang 96 bulan, kalau berlaku masalah habis tempoh waranti tersebut, tahun ke-9 ada problem, at least you have some certain of money yang you boleh cover. Nampak? Cover duit tu. Constantly you menabung duit yang you save daripada you tak pakai petrol. Faham? Okay, contoh let's say sebulan you pakai petrol, duit maintenance penyelenggaraan you dapat jimat, tapi duit semua tu you kena menabung kat unit amanah. Sebab itu paling penting, you kena menabung kat unit amanah. Okay, so kita tengok apa lagi kos-kos dia ni. Okay, so kat sini faktor pengaruh kos, kapasiti bateri, semakin besar kapasiti semakin mahal. Jenama kenderaan, bateri untuk jenama premium lebih mahal. Okay, ketahanan bateri kebajakan EV mempunyai jaminan bateri 8 tahun ataupun 160,000 km. Jika rosak dalam tempoh ini, penggantian mungkin percuma atau dikenakan kos minima. Tapi you have to put aside some certain of money lah. So bateri baru OEM paling mahal. Okay, bateri recon 30 kali perpuluhan kurang, tapi jangan beli di pasar Malaysia. Tapi you kena fikir kalau you punya kapasiti yang jadi 75 ke 100 kilowatt, bermakna the max is you kena provide at least 150,000. You kena simpan duit 150,000 selama berapa? Jom kita buat calculation. 150,000 ni maksudnya dalam kata lain 150,000 kan. So bermakna dekat sini you kena ada lagi berapa tahun 150,000 untuk backup. Katalah 12%, 96 bulan. So bulan-bulan duit penjimatan you berapa you perlu simpan. Okay, let's say you start dengan 275, right? So kat sini bermakna duit penjimatan sebanyak 933. Okay, ataupun kat sini let's say lah you put aside 933
Sini you put aside 933. Okay. So lebih kurang 900 lebih ataupun 1000 lah. You gunakan 1000 lah. So ini yang paling selamat. You simpan duit 1000, duit penjimatan daripada petrol. Sebab okay, petrol kalau pengalaman I petrol, kalau you boleh buat penjimatan macam ni, you simpan. So you ada 162,000. Kalau lepas waranti berlaku battery problem, so you ada certain amount of money yang you dah put aside dekat unit amanah. Nampak? So kat sini, kalau you tengok kat sini, nampak? You tengok dekat sini, bila katakan you nak pakai jenama mewah kan, okay, 150,000, faham? Tapi let's say kalau katakan tak ada apa-apa berlaku, you see, okay, sebelum kita nak reach pada tahun keberapa tu, you boleh bayar full penuh kereta ni. Nampak? So contoh let's say you tengok kat sini, katakanlah pada tahun pada 5 tahun, okay, kan, faham? You ada 83,000 kan, you tutup lah car loan tu. So you dapat interest saving. Nampak? You dapat interest saving. Berapa banyak you save. That's why you have to put aside. Tak semesti you kena ganti bateri, pasal jaminan bateri tu selama 8 tahun ataupun 160 kilometer kan, ataupun 8 tahun. Biasa sebab orang Malaysia setahun dia pakai 20,000 kilometer. Okay, so this is normal. Alright, so kat sini you dapat buat estimation okay, tengok sini, kita tengok balik dekat ni. So bermakna, tapi kalau katakan you dah put aside katakan 1,000 kan, 1,000, tiba-tiba kereta you kecil lah. Okay, sebab tengok penjimatan you, katakanlah walaupun yang nampak macam 1,000, macam ini pada you punya kereta, okay, kalau dia pada you punya berapa penjimatan yang you ada. So you dah berjimat 275, you dah berjimat lebih kurang 500, 600, 700, 800, tak apa, you lebihkan sikit menabung kat unit amanah, buat direct debit authorization. Okay, so at least you ada backup. Walaupun you punya loan sampai 9 tahun, tapi pada tahun yang kelima you dah boleh bayar semua kereta tu. Nampak? You dah tak pening-pening kepala. You see? So ketahanan bateri biasanya 160,000 km untuk 8 tahun, ada jaminan. Contoh pi emas, ada jaminan semua. Cuma Pro 2 itu yang mana pening kepala, you cuma leasing je 275. So kalau kita nak buat comparison yang mudah, okay, so macam Tesla dah 8 tahun 240 km model 3, okay. BYD 120 km, 160. Hyundai 160, BMW Mercedes 160, Nissan Leaf 160, MG 180. Okay, so tengok jaminan diagnosis di pusat servis berautoriti. Okay, alright, pertimbangkan pembaikan setengah pakai EV boleh membaik pulih botol kos 5,000 ke 20,000. Okay, pakai EV okay, tapi you kena menabung lah untuk backup kan. So elakkan charge pantai berterusan, jangan biarkan bateri habis 0% atau sepenuhkan 1%. Simpan bateri antara 20 ke 80% untuk harian. So elakkan pendedahan suhu tinggi, maksudnya jangan parking you mesti ada tempat teduh. Nampak? You mesti ada berbumbung. Kos berganti penuh bateri EV sangat tinggi, tapi kebanyakan milik tidak perlu menggantikan, dilindungi jaminan panjang. Okay, so semoga bermanfaat. Thank you.